Ini adalah kisah seorang remaja berumur 19 tahun yang tidak berminat belajar. 3 tahun yang lalu, Sinrong berhenti sekolah dan mulai bekerja di kedai motor lama ini. Dia bercita-cita tinggi dan berhasrat membuka sebuah bengkel kereta. 師傅叫我考咗文憑翻嚟，我話冇女，又唔識讀書，學費又咁貴，冇做工又冇收入，點考喎？講笑咩？ Amir, 17 tahun, tidak berminat belajar. Namun, dia suka memasak. Setiap hari, dia akan menolong ibunya di gerai makanan mereka. Anak pandai masak ke? Tak guna, tak pandai sekolah. Boleh hantar sekolah memasak. Kita orang susah macam mana? Saya kurang minat belajar. Saya suka memasak. Saya ingin menjadi tukang masak di restoran-restoran yang besar. Siva yang berumur 18 tahun telah tamat sekolah. Dia membantu sepupunya di gerai mencuci kereta secara sementara. Siva berhasrat untuk melanjutkan pelajarannya dalam bidang seni lukis. Hei, என்ன கஷ்டமா இருக்கா? நாய் படத்துல இதான் நம்ம. I don't like studying. I like drawing and games. So I better combine it to be game design. But my family can't afford. 你不是在北茶馆打工咩？怎么来北洗头发？没有啦，那是工作不长的，我想学剪头发嘛，所以就来这里学了。哦，你那些学业有人学剪头发，你去那边学啦。这边学要几时才会？可是我的英文不好。哦，你有讲华语的学校了咩？不懂哎。 Huirong yang berumur 22 tahun adalah seorang anak sulung. Tahap pendidikan yang rendah menyebabkan dia tidak dapat mencari kerjaan yang tetap. 我来自小地方，中学的时候就辍学了，英文又不好，对自己很没有信心。我希望我可以提升我自己。 Siti yang baru tamat SPM membantu kakaknya di kedai Dobi setiap hari. Kak, baju ni lawa tak? Lawa. Tapi janganlah main, nanti rosak baju customer. Kalau saya jadi designer, saya nak buat baju macam ni untuk akak. Kalau macam tu masuklah college, ambil kursus designer. Tapi SPM result saya tak bagus. Oleh sebab itu, dia tidak pasti tentang masa depannya. Namun, dia berminat dalam dunia fashion. Saya minat fashion. Saya ingin menjadi fashion designer. Tapi SPM saya teruk. Saya risau saya tak dapat masuk college. Setiap insan mempunyai cita-cita tinggi. Setiap insan mempunyai bakat tersendiri. Mereka harus diberi peluang untuk berjaya. Di Malaysia, para belia yang tidak cenderung dalam bidang akademik berasa risau tentang masa hadapan mereka. Datuk Seri Ong Tikiat selaku penaung program Train telah membantu mereka membangunkan kemahiran untuk menjamin masa depan yang lebih cerah. Peluang ini terbuka kepada warga belia tanpa mengira bangsa atau agama. Pelbagai kursus yang ditawarkan seperti otomotif, kecantikan, dandanan rambut, pengurusan kru kabin, reka bentuk komputer dan multimedia, masakan, kejuruteraan bunyi dari lebih 100 buah pusat latihan di seluruh negara. Train juga membantu mereka mendapatkan beasiswa, pinjaman dan subsidi iuran. Terdapat juga kursus-kursus yang dijalankan di dalam bahasa ibunda. Calon lepasan Train akan memperolehi sijil yang diiktiraf di peringkat tempatan dan antarabangsa. Mereka juga berpeluang melanjutkan internship dengan syarikat-syarikat terkemuka. Kini, Amir telah mendaftarkan diri di dalam program Train.
dia dalam perjalanan untuk menjadi seorang chef profesional. Melalui program train juga, Hui Rong dapat memenuhi hasratnya. Selepas menghadiri kursus khas, beliau kian menjadi seorang hairstylist yang penuh berkeyakinan. Siva yang suka melukis pula sedang menjalani kursus rekaan permainan komputer. Di sini, Siva dapat berkenalan dengan rakan-rakan dari seluruh dunia yang berkongsi minat dengannya. Siti yang pernah bekerja di kedai Dobi kini mempunyai harapan baru. Beliau bakal menjadi pereka fashion yang terkemuka. Program Train, wadah pemangkin generasi berilmu dan berketerampilan. Over the years, some of our Malaysian compatriots might be having such a misconception that vocational education is meant for early school leavers. However, this has been proven wrong. This has been proven otherwise simply because vocational training is one of the key areas of human capital development as far as our national economic development is concerned. To meet the ever-escalating needs of human capital development in the technical fields, to date, under the program of Train, spearheaded by MCA and the Yayasan Bistari, we are here to provide an alternative pathway for our students, for our early school leavers, as well as those who are less academically inclined young people to come forth with another choice in their life. And I presume this is one area where we need to solicit your input, your contribution, as well as your involvement before we could call it a success. On this note, I thank you.